Johor Darul Takzim bakal menghadapi satu aksi paling mencabar di Sepanyol apabila bakal bertemu klub La Liga Elche FC dalam aksi pramusim 2026. Pertembungan menentang Elche ini dilihat sebagai kayu ukur terbaik buat anak buah Xisco Muñoz untuk menguji tahap kecergasan dan taktikal menentang pasukan yang bermain dalam salah satu liga paling kompetitif di dunia. Bagi Elche FC, perlawanan ini merupakan sebahagian daripada persiapan mereka untuk menghadapi musim baharu La Liga. Walaupun ia merupakan perlawanan persahabatan, mereka pastinya mahu memanfaatkan peluang ini untuk menguji keserasian pemain baharu dan taktikal permainan. Elche dijangka akan menurunkan skuad utama mereka. JDT pula dijangka akan menurunkan skuad utamanya untuk membuat kejutan besar ke atas pasukan La Liga itu. Pertembungan menentang pasukan bertaraf La Liga seperti Elche CF bukan sahaja memberi pendedahan kepada pemain JDT, malah ia menjadi peluang buat skuad Harimau Selatan membuktikan kehebatan di peringkat antarabangsa. Sama-sama kita nantikan, adakah JDT mampu memberikan saingan sengit atau melakar kejutan ke atas kelab Sepanyol tersebut? Saksikan aksi ini yang akan disiarkan langsung pada Jumaat tengah malam.